Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Saya Nur Fazila binti Muhammad, pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional. Hari ini saya akan mengupas berkaitan filem Rough Book. Filem Rough Book membawa kita melihat cabaran yang dihadapi oleh Santoshi Kumari, iaitu seorang guru baru yang mengajar fizik di sekolah menengah. Dalam menghadapi sistem pendidikan yang terlalu menekankan peperiksaan dan grade, beliau berusaha memperkenalkan pendekatan praktikal yang berfokus kepada kemahiran seiring dengan prinsip pendidikan TVET. Pendekatannya bertujuan untuk membantu pelajar menguasai kemahiran praktikal selain daripada teori semata-mata. Namun, sokongan dari pihak pengurusan sekolah agak terbatas. Sekolah lebih menekankan pencapaian akademik dan kurang memberi perhatian kepada kemahiran praktikal. Ini mencerminkan bagaimana sokongan kepimpinan yang kurang dapat menjadi penghalang kepada pendekatan baru dalam pengajaran yang lebih berfokus kepada kemahiran teknikal dan dalam sistem TVET. Pada mulanya, Cikgu Santoshi dianggap sebagai guru yang tidak berpengalaman, terutamanya mengajar di kelas yang dianggap lemah. Namun, beliau tidak berputus asa. Melalui pendekatan berasaskan pengalaman, beliau membawa pelajar keluar dari bilik darjah untuk melakukan eksperimen langsung. Dengan cara ini, beliau bukan sahaja mengajar teori tetapi juga memberi peluang kepada pelajarnya untuk mengaitkan teori dengan aplikasi praktikal di dunia nyata. Ini membantunya membina reputasi sebagai seorang guru yang berkesan dan pelajar mula menghargai kaedah pengajarannya. Kekuatan utama Cikgu Santoshi Kumari adalah pendekatan praktikal yang digunakan dalam pengajaran. Beliau mengutamakan kemahiran praktikal yang sangat penting dalam pendidikan TVET kerana ia menyediakan pelajar untuk berhadapan dengan cabaran dunia sebenar. Pendekatannya yang berorientasikan pengalaman langsung ini membolehkan pelajar bukan sahaja memahami teori tetapi juga menguasai kemahiran yang penting untuk kerjaya mereka kelak. Kesimpulannya, filem Rough Book memperlihatkan bahawa perubahan dalam sistem pendidikan memerlukan sokongan daripada pengurusan sekolah dan juga pendekatan pengajaran yang lebih praktikal dan berfokus kepada kemahiran. Filem ini mengajarkan kita bahawa pendidikan TVET adalah kunci untuk menghasilkan pelajar yang tidak hanya berjaya dalam peperiksaan tetapi juga bersedia untuk menghadapi cabaran dunia kerja. Sekian sahaja daripada saya. Semoga apa yang disampaikan dapat memberi manfaat kepada kita semua. Terima kasih.